Tuan-tuan, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik lonceng notification. Kita promosi belian easy payment plan bayar 10 kali ataupun 10 bulan. Okay? Bagi mereka yang ada bajet, yang nak beli 1 dinar, tapi dia nak beli yang besar 1 dinar, tapi nak bayar 10 kali, anda boleh buat. Okay? Dan di sini ada saya tunjukkan contoh dia, maknanya bajet dalam 100, kalau average dalam 123 sebulan, lebih kurang, lebih kurang, tapi kena check lah. So maknanya kalau kita nak buat satu komitmen nak beli 1 dinar dan bayar selama 10 bulan, kita dah boleh buat. Ikut schedule apa yang diberikan dan kita dah boleh buat. Okay. Yang kedua, kalau kita minat dengan nak beli 10 gram, tadi kita cakap 5 gram kan, katakan kita nak lebih cepat capai 100 gram, kita boleh gunakan kaedah ini, beli dengan buat bayaran 10 bulan. Ini semua adalah patuh syariah, bunga emas. Okay. Di sini pun saya ada letakkan harga dia. Kalau ikut average dalam sebulan dalam 280 lebih lah. Okay. So selain daripada itu, kita ada promosi, promosi bagi mereka yang nak jadi dealer. So promosinya adalah untuk dealer beli 50 gram bunga emas plus 1 dinar, 1 dinar. Dan boleh buat easy payment plan bayar 10 bulan, PP. Dan semua dealer dan priority dealer dimestikan beli wealth card. Dan jangan lupa untuk taruh nota di sana, kod promo ni. So seterusnya bagi yang minat nak jadi priority dealer, priority dealer, boleh buat juga easy payment plan bayar 10 bulan. Dan yang ini kena beli 100 gram, 100 gram bunga emas, dan campur 2 pieces 1 dinar. Okay, dan semua priority dealer kena beli wealth card, yang harganya adalah RM200. Okay, ini adalah wealth card. Wealth card ni sebenarnya semua priority orang yang nak jadi dealer mesti beli wealth card. Wealth card adalah pre-order yang mungkin datang kemudian, dan dalam wealth card ni akan tertulis nama kita, status kita, dan kita ada 0.5 gram, ada 0.5 gram, dan harganya ada RM200. Dan kita ada voucher, voucher untuk beli silver 2, 4, 6, 8, 10 dalam 200, dan voucher untuk beli gold, gold pun ada juga. So dan untuk beli PG Mall pun ada, voucher. Okay, so apakah kelebihan bila kita jadi dealer di Public Gold? So sebenarnya banyak kelebihan, tapi kita ambil yang basic juga di sini. Dan untuk jadi dealer, normal dealer, bila kita buat belian sendiri, kita akan dapat commission 1%. Dan bila kita recommend customer beli, setiap kali customer kita beli, kita akan dapat 1% dari belian customer. Dan kalau kita nak jual balik gold yang kita ada, kita akan dapat 0.3%. Ini commission untuk dealer. Dan commission untuk priority dealer, untuk belian sendiri kita akan dapat 1.5%. Dan bila kita recommend customer beli, setiap belian customer kita pun akan dapat 1.5%. Dan bila kita jual balik gold yang kita simpan, kita akan dapat 0.3%. Okey, Cik Jalani. Okay, boleh teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, so sebenarnya tak perlu bimbang sebab kita ada latihan dan sokongan, bagi dealer-dealer yang betul-betul nak dapatkan passive income. Kita sarankan boleh ikuti kita punya workshop. Kita akan buat workshop Cik Lani, InsyaAllah.
Okey, dan kita mungkin kita boleh ikut NDO yang dianjurkan oleh PG1M, jutaan emas pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan umumkanlah. So jadi tak ada perkara yang mustahil lah kalau kita betul-betul nak buat public goal ni, sebab banyak latihan dan sokongan yang kita berikan. Okey. Antara yang penting untuk bila kita nak capai sesuatu dengan sebuah company ni seperti Public Goal adalah selain daripada company tu memang company yang terbesar di Malaysia dengan ada museum besar di Asia Tenggara juga adalah sistem dan prosesnya. Mana Public Goal dah ada sistem. Dan bukan aja ada sistem yang dah terbukti. Ramai yang berjaya. Seperti inilah bekal emasnya, EPP, cara trainingnya. So, apa kita perlu buat adalah ikut, belajar dan insyaAllah kita juga akan berjaya bersama. Ya, betul Cik Charlie. Okay. So, ni saya patah balik. Sebenarnya semasa kita buat seminar ini sendiri, webinar di Kuala Lumpur, di menara Public Goal, ada diadakan dipanggil Carnival PG Mall. Bagi mereka yang dah ada PG Code ataupun yang belum ada, boleh pergi ke sana dan beli barang-barang di Carnival tersebut hari ini dan besok dari jam 9 hingga 6 petang. Kalau tak tahu macam mana cara dia, boleh hubungi kami. InsyaAllah kita akan tunjukkan cara yang macam mana. Dan di setiap branch hari ini pun ada dipanggil Gold Party. Gold Party mereka yang nak tukar rantai yang dah rosak, nak tukar dengan gold bar, boleh pergi sana. Ataupun nak beli produk-produk yang ada di sana pun boleh juga. 7 Januari. Tapi ini diadakan daripada jam 9 sampai 9 sampai 6 petang. Ini untuk PG, menara PG. Kalau untuk branch 9 sampai 1 petang. Dah tutup, dah habis lah tu. Dah habis. InsyaAllah kalau ada Gold Party lagi, kita akan umumkan so, rajin-rajin lah periksa kita punya semak kita punya Facebook. InsyaAllah kita akan umumkan di sana. Okey, ini antara hot item yang ready stock yang tuan-tuan boleh beli. Tuan-tuan boleh beli dengan Cik Jalani, boleh beli dengan saya ataupun dengan beli dealer-dealer yang aktif di Singapura. Dinar, ada gambar satu dinar dengan half dinar. Okey. Ini sebenarnya sebelum ni saya memang sukalah pada dinar dan lebih fokus pada ni sharing sikit lah. Tuan-tuan sharing. Saya memang 1 dinar dan 5 dinar ni dua antara favourite saya lah. Of course 10 dinar saya tahu memang cantik. Dan setengah dinar macam saya rasa inilah macam untuk saya 1 dinar. Tapi bila dah Haji Sulaiman ada tunjuk dinarnya. Bila saya pegang, saya tengok sendiri, Masya Allah. Haji terus dah jatuh cinta juga dengan setengah dinar ni. Cantik. Saiznya sama dengan 1 dinar, cuma beratnya beza lah. Tapi dari segi diameternya sama, ukurannya sama. Ya, betul. So, itu yang kadang-kadang nak kena pegang tengok, so sekarang saya kumpul. Ini antara saya punya favorite juga lah ni, setengah dinar. Saya orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi bila kita dah pegang, sebab kalau kita cakap dinar, orang tak dapat rasa. Tapi bila kita dah pegang dinar tu dan tengok berapa cantik dia, memang kita memang sangat suka. Okey, so kita ada fire sale bagi mereka yang berminat. Okey, walaupun harga sebenarnya dah naik tinggi harga dah naik tapi kita masih maintain dengan harga. Boleh cek di website One Gold Dinar bagi mereka yang berminat.
Okey, lepas tu kita ada suku dinar Cik Jalani, suku dinar. Suku dinar. Suku dinar. Suku Ini dinar masjid dengan kad lah. Sheikh Zayed Grand Mosque ini dekat Abu Dhabi. Dan kita ini 5 dinar yang favorite sebelum terjatuh cinta dengan setengah dinar Okey. Dan kita ada juga koleksi yang 1 gram, boleh tengok di website bagi anda yang berminat. Boleh tengok tak ada masalah. Okey, dan ini antara yang favorite yang favorite orang beli ni pendant ni, pendant. Pendant ni boleh diisi macam Cik Jalani cakap tadi setengah dinar pun boleh diisi, 1 dinar pun boleh diisi sini. Dan memang sangat cantik lah memang sangat cantik. Dan ini antara kegemaran yang sangat hot lah yang mereka beli Okey, untuk simpanan buat wanita Yes. Untuk wanita, untuk lelaki belikan hadiah untuk Betul. wanita. Dia dinar ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai mas kahwin ataupun mahar, betul Cik Jalani? Betul. Tapi bila mereka tengok ini 1 dinar dengan pendant, mereka nak jadikan sebagai hadiah juga. Maknanya hantaran 1, mas kahwin 1. Okey. Cantik. Okey, so inilah satu statement yang kita ambil. If gold is not money, why are central banks buying? Maknanya menunjukkanlah emas tu memang betul-betul duit yang sebenar. Banyak pakar-pakar kewangan mengatakan emas is a real money, true money, God money, macam-macam istilah di sana. So, akhir kata sebelum saya tamat, mungkin Cik Jalani boleh ulas kat sini. Dah pukul 3 Pukul 3, cantiklah. Inilah mission kita sama, tak berubah. Selari dengan topik hari ini, 100 gram untuk individu dan 1 kilo untuk family. Dan dah boleh closing sekali? Okay? Boleh. So tak ada question, tak ada Tak ada. Ni kalau ada pun tak apa, boleh terus je, masih boleh tulis. Ada apa-apa soalan sebab itulah kalau kita tak bertanya, tak ada soalan, kalau kita tak tanya, the answer will always be no lah kalau tak tanya. Dan kalau kita tak ke depan, kita tak bergerak, kita akan berada tempat yang sama. So seperti ni topik kita hari ni, azam memang waktu ni memang baik lah sebab permulaan tahun. So adakan matlamat yang jelas, nak berapa yang dah ada. Saya lagi sekali sebab bila kita nak goal ni Haji, kita nak capai ni sebenarnya untuk dia panggil goal, kita perlu stretch, kita perlu berani untuk yang besar sikit. Kalau macam ramai saya rasa yang kalau cakap 100 gram insyaAllah dah boleh capai je. Jadi itu bukan goal yang sepatutnya lah. Goal sepatutnya kita perlu kerja keras sikit, kita perlu stretch untuk dapatkannya. So mungkin lebih lebih untuk individu maybe quarter kilo tu 250 ke jadi kita lebih inilah, lebih bersemangat. Tu aja. Dan emas ni akhir kata bukan untuk kita menjadi kaya. Pada saya simpan emas ni untuk kukuhkan ekonomi kita dan keluarga. Okay, itu saja daripada saya, Jalani Rubai. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Okey. Yalah, ini kali pertama kita buat untuk tahun ni. Walaupun setiap tahun kita mulakan selalu dengan azam. Okay? Jadi harap-harap azam yang kita buat pada tahun ini kita dapat capai selama 3 tahun sebenarnya, bukan tahun ini. Tahun 2000 saya cek kita pernah buat azam, tahun 2001, tahun 2001, tahun 2022 dan tahun 2023. So harap kita dah sampai 3 azam ni. So kalau kita capai, maknanya kalau kita cakap 1 orang 100 gram, maknanya kita dah sepatutnya ada 300 gram. Betul. So
Yang akhir kata nasihat saya, jangan lupa keluarkan zakat. InsyaAllah bila kita berzakat, harta kita suci dan akan ditambahkan lagi rezeki kita. InsyaAllah. Itu saya doakan. Kita doakan untuk semua anda. So akhir kata dari saya, kita jumpa di lain webinar insyaAllah. Dan sehingga bertemu lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegobina.com.